homestay paling healing dan berbala untuk grup besar di Cameron Highlands. Siap boleh outdoor breakfast dan juga BBQ. Nak buat team building, geng-geng motor, grup besar, family besar, wajib save video ni cepat-cepat. Dia punya van dia sangat selesa. Okey, Abla nak kongsi penginapan paling best untuk grup besar di Cameron Highlands. Belakang pasar malam Tanah Rata tu, belakang tu. Inilah rumah dia, Happy Bear Villa. Dia rumah 3 tingkat dia, boleh muat dalam 39 orang, ada 9 bilik. Happy Bear Villa. Bella tengah tunggu staff Bella Cameron Street. 20 orang sampai sini. Dia orang akan menginap di sini dah. Okey, kita menggunakan servis EDS Travel Agency daripada Malaysia dan Thailand. Saya marah. Cameron Highland makan lepak yang murid. Tunggu. Kalau ambil EDS Travel, dia punya van dia sangat selesa. Awak nak pergi mana-mana di Malaysia pun boleh. Ya, ada lampu dalam ni memang meriah memang. Nak travel satu Malaysia kau nak pergi Thailand kau boleh ambil servis EDS Travel dah. Sini parking dulu lah. Bila awak masuk tu dia ada pagar 20 biji kereta lah sini. Jadi selamat, kita boleh selamat. Mana keadaan dalam rumah dia dah. Keadaan dalam Happy Baby. Bila masuk tu dia ada meja snooker. Cetak bola. Dekat ruang tamu dia ada meja snooker, nak jatuh si, ada TV, ada yang paling penting ada internet juga. Dia bila nak kita tengok atas bilik dia pula, bilik atas dia. Dia ada tiga tingkat. Ada bilik sana 1 2 3 4. Okey, ni bilik dia. Ada orang, ni bilik nombor 3 dia. Lagi sampai tingkat atas sekali. Okey, ni bilik master bedroom dia. Master bedroom dia ni. Master bedroom dia dekat beranda dia. Kat atas tengok beranda dia. Tak berani. Nak kat rumah banyak ni. Pokok comel rumah tu. Kepala tu ni. Ni banyak. Ni simpul. Marah. Jadi boleh tengoklah suasana. Tengok ada orang kenal kita. Jadi kalau siap awak masuk sini dia ada beranda, 2 beranda. Satu bawah, tingkat 3 satu dah. Beres. Lepas tu ada bilik satu lagi kat dapur ni. Ni bilik-bilik orang gaji lah. Dapur kita akan tunjuk. Dia ada satu lagi toilet dekat dapur Ni dapur kita. Ni dapur kita. Ada semua peralatan dapur semua ready belakang. Nak masak boleh. Kowe pun ada. Kowe ada. Dia bagi sekali dengan ni cooker. Jadi bila main sini cooker ni pun ada. Tak payah bawa dah. Tak payah bawa lah. Daripada dapur tu kita buka tu lah tempat BBQ. Kalau in case hujan kat sana kan boleh BBQ sini. Okey, aktiviti kedua sini adalah pingpong. Boleh main pingpong. Tapi dinasihatkan jangan, kalau main pingpong tengah hari lah. Malam-malam ni takut orang nak tidur. Di antara permainan sini dia sediakan dengan meja pingpong. Boleh main pingpong, boleh 2 lawan 2 boleh. Okey, salah satu aktiviti kat sini boleh BBQ pagi-pagi ni. Kalau pagi-pagi tu kalau ada ayam, ada jagung, bersusu, boleh buat BBQ. Betul-betul depan rumah kita ni. Tempat parking lot kita. Kita akan breakfast belakang sana, tapi depan ni kita buat BBQ lah. Di Cameron Highlands wajib cari jagung susu mana ni. Tengok ayah kita, akak ayah kita. Tengok. Kat lajak tu. Antara menu-menu kita. Banyak makan ni. Tu dia. Kita nak sarapan lah. Ubi ada, air mineral ada. Air ada. Ministry. Okey, jom. Dan ni kita nak sarapan dah. Di sini awak boleh sarapan betul-betul depan rumah. Letak meja luar. Abla nak ucapkan terima kasih kepada staff Cameron Street semua. Kami bermula dengan 2 orang kedai colet dan sekarang berkembang sehingga hampir 20 orang staff pada waktu masa ini. Trip ini khas untuk meraihkan usaha mereka bekerja selama 40 hari bermula daripada sebelum puasa sehingga raya ke-10 tanpa berhenti. Kepada owner bisnes ingin bawa staff mereka bercuti di Cameron Highlands di musim panas ini, Abla recommend korang stay di Happy Bear Villa di Tanah Rata ini dekat dengan pasar malam. Amin. Okay. Ada tak sedap tu mak. Ada sebab guna rescue. Duduk ni makan. Duduk ni nak ni. Tu raya. Okey, kepada siapa-siapa yang ada grup besar, tim besar, syarikat ke family yang nak stay di Cameron Highlands lebih daripada 20 orang, 30 orang, Abla recommend stay dekat Happy Bear Villa ni dekat Tanah Rata belakang pasar malam tu lah.